Okey, hari ini kita akan bercakap pasal couple. Okey, kita akan bercakap pasal couple. Okey, couple ini dalam bahasa Melayu kita disebut sebagai apa dia? Bercinta. Okey, couple ini adalah bercinta. Lepas tu, couple ni dia bukan ada satu jenis tau. Dia ada 4 jenis, iaitu saya suka yang pertama. Apa dia? Couple yang tipu. Okey, couple yang tipu. Yang kedua adalah couple betul-betul. Okey, alright. Okey, saya suka yang ketiga, iaitu couple tipu ataupun cheating dalam bahasa Inggeris. Okey. Yang keempat adalah couple yang betul-betul seikhlas hati. Saya suka. Okey. Macam ni tau. Couple ni bila antara lelaki dengan perempuan bertemu. Contohnya, saya bagi contoh. Walaupun ini bukan terjadi pada saya, tapi saya tahu nak bercinta macam mana. Saya punya tak sabar nak cerita kat anda semua. Okey, bercinta ni contoh awak berjalan pasal malam ke mana-mana ke, awak berjalan nak pergi toilet masa duduk kedai mamak ke. Lepas tu contohlah saya perempuan gitu kan, bila nampak lelaki handsome ke lelaki, tak apalah, tak kisahlah handsome ke tak handsome, janji hati baik tau. Lepas tu bila nampak dia jalan, kita terus jalan, depan terlanggar dia. Oops, sorry. Lepas tu di situlah mata kita terbuka untuk menerima cinta ini. Okey, lepas tu saya sebenarnya bukan. Saya sebenarnya tidak pernah bercinta tau. Tidak pernah sama sekali. Bercinta. Tapi saya tahu bahawa saya comel. Saya comel. Sebab itulah tak tahulah, saya tak ada mana-mana pacar macam tu. Wah, pacar gitu kan. Walaupun saya tak pernah bercinta, tapi saya nak ingatkan anda semua bahawa bercintalah seelok-eloknya. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Dan apabila bercinta, apa dia? Saya jangan buat perkara macam yang tidak senonoh macam tu. Yang kita kena beri kita punya hati, perasaan kepada dia. Lepas tu kita buat je apa yang dia suka. Tapi jangan buat yang tidak senonoh tau. Macam tu. Jangan buat yang tidak senonoh. Saya tidak suka anda buat semua tidak senonoh. Jangan sama sekali. Saya nasihatkan anda semua, jagalah pasangan anda. Okey, bye. Saya dah tak tahu nak cakap apa. Terima kasih kepada bakal. Tak ada apa, malu pula kat. Nanti terasa Nabila maki saya lagi. Tak boleh cakap banyak. Bye-bye.